Ni baru start ni. Baru start pukul 12 tadi. Ni live. Ya. Dan kepada yang baru masuk live saya malam ni, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi yang dah masuk 19 hari bulan Safar tahun 1448 Hijrah untuk bersama-sama menyaksikan detik-detik bersejarah keruntuhan Empire Amerika, kerajaan penyembah setan ya. Tak lama lagi lah insya-Allah. Alhamdulillah, syukur juga kita dapat bersama-sama lagi ya hari ini untuk menyaksikan detik-detik bersejarah kehancuran negara haram Israel dan juga detik-detik kemerdekaan rakyat Palestin yang kita dah tunggu berpuluh-puluh tahun dah. Ramai para penganalisa kata memang dalam 4-5 tahun lagi Israel memang akan lingkup lah. Dan perasaan saya sekarang ni sama jugalah macam perasaan ramai pendengar channel saya ni yang mahukan Raja-Raja Arab sial ni lingkup digulingkan oleh rakyat masing-masing ya. InsyaAllah tak lama lagi dah tu saya rasa tak lama lagi. Tapi ada juga yang tak selesa saya maki-maki Raja-Raja Arab ni dia orang ni bukannya orang baik itu tu. Satu bukannya orang baik dari segi personality dia orang, karakter dia orang, apa yang dia orang buat dekat luar negara memang bukan baiklah. Banyak maksiat dia orang buat dia. Selain daripada belanja boros, selain daripada bersekongkol dengan Israel memang patut kena makilah. Sama macam kita maki Zionis, sama macam kita maki orang kafir yang tak sokong yang anti Islam, sama aja. Jadi tak ada apa keistimewaan Raja-Raja Arab ni jadi minta maaf lah kalau ada yang tak selesa saya maki Raja-Raja Arab ni. Memanglah ada yang kata berdosa. Tapi kita kena ingat Allah tu bukan hanya maha penghukum, Allah maha bijaksana, maha adil, maha memahami Jadi saya rasa Allah fahamlah perasaan saya kenapa saya maki Raja-Raja Arab ni dan insya-Allah akan ampunkan dosa saya lah ya. Jadi marilah kita sama-sama teruskan doa kita agar harapan kita ni menjadi kenyataan semasa hayat kita semua. Amin ya rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan, hari ni dah masuk hari ke-157 perang di antara Amerika dengan Iran dan dah masuk hari ke-23 perang yang dah meletus semula ni. Dah dekat sebulan dah ya. Ya, semoga Allah selamatkan umat Islam. Dan topik yang menjadi perbualan hangat di hampir semua podcast geopolitik dunia ialah tentang Donald Dungu. Yang telah membatalkan serangan ke atas Iran. Saya rasa semua orang dah tahulah yang dia kata nak serang pada hujung minggu malam hari Sabtu dengan Ahad yang kita semua tahu selama seminggu Donald Dungu ni duk pumpang hari-hari semasa reporter tanya pun dia pumpang, kenyataan kat Rumah Putih pun dia pumpang, posting-posting kat media sosial pun dia pumpang hari-hari pumpang cakap dia akan serang Iran besar-besaran, habis-habisan bagi Iran seminggu saja untuk setuju berunding Dia kata serangan Amerika kali ni serangan Amerika dengan Israel kali ni adalah serangan terbesar yang akan berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Cakap besar lala chicken up Dia kata dia akan memusnahkan semua infrastruktur awam Iran macam loji-loji minyak Iran stesen-stesen jana kuasa elektrik dan juga jambatan-jambatan Iran Kau dah tak boleh bom pengkalan tentera, kau nak bom jambatan pula sekarang ni dia bengang tak boleh tembus pengkalan tentera di bawah tentera Iran ni bukan setakat bawah tanah, bawah gunung dia mengamuk nak serang jambatan pula Iran jawab perkara yang sama kalau kau serang infrastruktur aku akan ranapkan semua infrastruktur anjing-anjing kau dekat Timur Tengah, termasuklah Israel Nak tengok, try cuba try kali ni Iran dia tak cakap negara Arab saja, Israel pun akan kena juga dia kata infrastruktur Israel pun akan lingkup terutama sekali kilang penapis air laut Israel tu Jadi kalau loji-loji minyak negara-negara Arab tu hancur dibom oleh Iran dah tak payah tutup Selat Hormuz, tak payah tutup Selat Bab al-Mandab dah sebab tak ada minyak nak dibawa keluar loji minyak, telaga minyak semua kena bom infrastruktur kena bom, dah tak boleh korek minyak, dah tak boleh tapis minyak tak payah tutup dah Selat Hormuz tu lalu siapa nak beli minyak, siapa nak jual minyak kan jadi Amerika ni Trump ni wah gebang sampai saya pun percaya lah dia nak serang ramai orang percaya malah Scott Ritter percaya, Scott Ritter tak percaya Larry Johnson percaya kena Douglas McGregor kata gempa saja Scott Ritter kata, tapi ramai kata betul Tup tamat tempoh 7 hari satu dunia dah betul-betul ingat Trump akan serang, tapi tiba-tiba hari Sabtu dia buat pengumuman aku tak jadi serang
Habis Trump ni jadi bahan lawak satu dunia, menganjing dia, termasuklah ahli-ahli politik Amerika, podcaster Amerika menganjing dia. Dua hari ni memang dia kena menganjing teruk lah. Aduh, ini dia.